Sidang Jumaat yang dikasihi, sebagaimana yang kita ketahui bahawa bila mana taklifan solat ini, kita akan dapati bahawa mereka yang menunaikan solat ini kita boleh pecahkan kepada beberapa golongan. Golongan pertama, golongan yang benar-benar menjaga solat, penuh kesedaran, tanggungjawab, khusyuk dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebaik-baik golongan. Golongan kedua, golongan yang menunaikan solat namun sekadar melepaskan tanggungjawab. Solat dilaksanakan dengan tergesa-gesa tanpa penghayatan dan rasa khusyuk. Ini ramai yang berlaku. Golongan yang ketiga, wujud golongan yang menangguh-nangguhkan solat, mengabaikan waktunya, hampir lupa waktu. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Golongan yang keempat yang bersikap sambil lewa, di mana golongan ini menunaikan solat pada waktu tertentu, terutamanya bila ditimpa musibah. Adapun waktu ketika ketenangan dan keadaan yang biasa, mereka sekali-kali tidak akan menunaikan solat. Dan seterusnya kita dapati bahawa golongan yang mana langsung tidak menunaikan solat, seolah-olah tidak wujud sebarang kefarduan solat dalam kehidupan dirinya. Alangkah malangnya orang seperti ini.